Tersebutlah kisah syair digubah menjadi kias setiap mada. Budaya membaca tema disembah, jadi panduan ilmu bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan dan salam dari ilmu amalan membaca. Saya Ahmad Azain bin Muhammad Ashraf, putera sulung daripada 4 cahaya mata. Dilahirkan pada 3 Ogos 2014 di bumi sejarah Taiping. Kini menempuh ilmu di kelas 5 bestari. Dari pembacaan datang inspirasi. Sebagai setiausaha pengawas dan kelab STEM, saya belajar memimpin dengan amanah. Saya juga mewakili sekolah dalam sukan kriket serta menyertai program pemimpin tunas peringkat sekolah. Saya juga merupakan ahli pengangkat aktif, menyertai perkhidmatan jawatan-jawati dan kuis pengangkat peringkat kebangsaan. Saya juga mewakili sekolah dalam pertandingan catur. Minat saya terhadap matematik membuahkan hasil apabila saya berangkul anugerah peringkat emas dalam pertandingan Kangaroo Match dengan kerjasama Perancis dan Malaysia. Belakang parang kalau diasah lagi kan tajam, maka saya terus mengasah ilmu dan bakat agar kejayaan menjadi hakikat. Kerana ciptakan buku, saya dinobatkan sebagai pembaca terbanyak program nilam dan menerima tokoh nilam harapan sekolah. Saya juga terpilih menyertai bengkel buku bergambar menggunakan Canva. Sempena Bazar Buku Perak, Perak Membaca Rakyat Sejahtera. Dunia seni juga saya terokai, iaitu dua hafazan dan nasib peringkat sekolah dan mewakili sekolah ke pentas MQSS. Saya juga meraih gelar pelbagai pertandingan di peringkat sekolah. Saya membaca bukan sekadar hobi, tapi untuk menjadi insan berbudi. Saya Ahmad Azain, anak muda pembaca bestari, akan terus membaca, berkongsi dan berjasa untuk sekolah, untuk masyarakat dan Malaysia tercinta. Sekian, terima kasih.